Saya ni orang Bangla lah. Tapi benda tu itulah saya cakap saya tak sebab tu cuma saya lebih pada macam mak saya kan selalu cakap saya, "Dek, orang cakap apa tak luar lah, bukan kurang apa pun, relax lah, tak ada apa lah." Mak angkat saya lah. Jadi saya pun dah terbiasa lah dengan prinsip tu dari hidup saya. Baca macam apalah diorang ni tak puas hati, lantak lah. Saya orang yang sangat lantak. Seteruk mana kesan kecaman tu? Macam tak ada kesan, cuma seteruk mungkin saya kadang rasa macam dah malah nak main TikTok, lantak engkau lah, engkau tak suka tak apalah, macam tu, lantak engkau lah. Tapi lama-lama bila duit makin sikit dalam bank, saya macam kena buat konten ni. Jujur saya suka. Bila dah RM20 dia tinggal dah tak boleh keluar dalam bank, saya dulu waktu kecil-kecil tangan dah start ada bulu tau. Kira orang kampung tu, saya tak tahu lah, mungkin ada lah kan. Tapi kelainannya sikit, saya ada keluar bulu awal tu kat tangan. So kadang-kadang orang cakap, "Oi, bulu, mak bulu kan." Itu jadi isu kan? Ada lah down sikit kan. Tapi lama-lama mak saya cakap, "Jangan risau dek, hang tu sejuk." Mari kawan kita bersukaria di Tamasya Komedi Rakyat.